Okay, so hari ni hari yang ketiga. Kita nak review sikit. Ni harga dia 180, tapi keluar dari Osaka. So ada pintu lagi. Pintu yang kedua. Lampu kuning. Cuma kecil lah, nampak mewah dia tu. Okey lah kan. Tu dalam satu bilik mungkin macam ni lah. Dalam satu bilik ada TV, ada microwave, ada peti, sinki. Terus ada sinki sini. Ada sinki. Sini ada toilet. Toilet. Lepas tu tempat mandi. Okey, kita tengok. Tu dia tempat mandi. Boleh mandi berendam lama sikit. Okey, ni So, berpalai lah. Booking pakai Agoda. Tengok dekat dalam Google Map. Okey. Tuala, dia provide kat tuala kecil lah. Macam tu je. So, hari pertama, hotel kita sangat mahal. Hari kedua, abang tu baru tidur dalam kereta. Ketiga, ni baru boleh nak rehat. Okey. Mantap lah. Lembut. Empuk. Boleh tidur enak-enak malam ni. Okey, hantar geng.